Kalau orang mengajar ceramah agama pukul 12 tak ada lebih, tu pun kena ada permit. Kena molek permit ada, tak boleh ceramah juga. Sebab apa? Sebab tak ada lesen, tidak diluluskan. Kalau minum arak habis kampung boleh. Kalau berjudi boleh. Kasino tak ada, berhenti pukul 12. Pukul berapa pun nak main, nak berjudi boleh. Bahkan kasino diletakkan di tempat yang paling tinggi sekali di dalam Malaysia, iaitulah di Genting Highland, supaya mengatasi segala menara-menara masjid yang menjadi lambang syiar Islam di bumi Malaysia. Semua menara masjid lebih rendah daripada kasino yang ada di Genting Highland. Ini mengisyaratkan bahawasanya kita semua sedang dihinakan dalam keadaan tidak sedar. Maka anak muda lah yang patut bangun bersama-sama membantu para ulama untuk menegakkan apa yang Allah maksudkan turunnya kita ke bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. InsyaAllah kita tak berpanjang cakap, kita naik tadi, orang beri selalu soalan, suruh jawab. Ingat ke tazkirah saja, ada juga soalan. Tak apalah, sedikit pesanan saya, jangan takut dengan sesiapa pun, kerana kita sama-sama dengan orang yang kita nak takut. Dia mati, kita mati juga. Tak usah takut, jangan rasa bimbang. Takut kaki tak boleh cari makan, tak boleh kena sekat, tak boleh naik gaji, tak boleh naik pangkat. Tak usah bimbang, kerana Allah yang beri makan kepada segala penyembah-penyembah berhala yang ada di dalam candi, di dalam kuih. Allah juga yang beri rezeki kepada padri-padri yang menyesatkan. Allah juga yang memberi rezeki kepada golongan-golongan zalimi. Allah juga yang memberi kesenangan dan rezeki, keluasan hidup kepada golongan-golongan yang mencerca agama Allah. Maka apatah lagi kita yang telah bersama dengan ulama-ulama untuk menegakkan agama Allah, maka tak perlu lagi kita takut kepada sesiapa, kerana kita telah bertakbir berapa kali sehari, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil, yang lain aku tak takut, yang lain dah rot cetak belaka, kerana aku diajar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka semua kerajaan yang ada pada langit, pada bumi adalah kecil belaka. Yang besar hanyalah Allah. Ingat, kita ini akan balik bertemu dengan Allah. Allah akan tanya kita, masa muda ang syababihi fi ma ablah, di mana dihabiskan masa muda kita. Kalau kita bersama dengan perjuangan, alhamdulillah, kita akan dapat menjawab dengan senyum lebar di depan Allah di akhirat nanti. Kami habiskan masa muda kami bersama dengan tutup guru, dengan ulama-ulama untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. InsyaAllah kita berjuang. Hendaklah kita yakin dengan perjuangan bahawasanya menang atau kalah di dalam pilihan raya, aku tetap dikira menang, kerana kita telah pun taat kepada Allah, kepada Rasul. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka orang itu telah pun menang, akan sebagai menang yang sangat besar. Kita yakin sekarang kita telah menang, walaupun parlimen belum dibubarkan, kerana kita patuh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul. Faqad faza, maka sungguh dia telah pun menang, akan fauzan azima, akan kemenangan yang sangat besar. Maka walaupun kita duduk dalam rahmat dan belas Allah Ta'ala, kerana duduk di atas platform yang betul, kita mesti memikul senjata sebagaimana umat-umat di zaman dahulu perang Badar, perang Uhud, iaitu mereka mengangkat senjata bersama dengan Rasulullah untuk membebaskan bumi Allah. Maka kita akan mengangkat pena dalam pilihan raya yang akan datang
untuk membebaskan bumi Allah Malaysia daripada undang-undang taghut, daripada undang-undang sekular yang mana kata ulama dosa yang besar rakyat membiarkan undang-undang ciptaan manusia berkuasa di atas muka bumi Islam. Yakinlah kita semua kita akan dibalas oleh Allah dengan kemenangan, sama ada lambat ataupun cepat. Istimewa orang muda yang masih gagah, jangan lagi kita berasa malas untuk meneruskan perjuangan, kerana anak cucu kita yang belum lagi dilahirkan akan merasai nikmat kemenangan yang telah kita ciptakan pada hari ini, insya-Allah. Sebelum kita jawab soalan, kita nak dengar takbir daripada orang muda sekali. Dengar khabar ramai sangat hari ini di stadium. Nampak bagaimana kata Zainal Abidin, kulihat hijau habis, hijau habis daripada depan, belakang, atas, bawah. Sebelum saya menjawab soalan, 3 kali takbir, tanda kita hanya takut kepada Allah, dan tanda bahawasanya semua kerajaan yang ada adalah kecil belaka. Takbir, takbir, takbir. Siang ni ingat malam ni. Baik, sebelum kita jawab soalan, insya-Allah saya diwakilkan untuk mengutip derma. Bukan saya kutip lah, petugas-petugas untuk mengutip derma. Jadi petugas-petugas hendaklah segera melaksanakan tugas mengutip derma, untuk perjuangan dan peperangan kita yang tidak lama lagi. Mana petugas? Tidur ke? Dia. Ada tak? Tak ada. Ada. Okey. Baik. Petugas, sila laksanakan tugas sekarang. Saya ada masa 40 minit. Pukul 7. Sampai pukul 7. Sama-sama kita dengar kemuskilan orang-orang muda. Saya baru berumur 21 tahun dan akan mengundi dalam pilihan raya umum ini. Soalan saya, parti mana yang saya patut pilih? Dengan ini dia pakai baju hijau tau. Dia tanya lagi parti mana nak patut pilih. Parti Tupperware ke NW? Seorang daripada tanah Melayu pada tahun 50-an, pada tahun 61 kalau tak silap, telah pergi ke tanah suci Mekah untuk menunaikan haji dan mengambil kesempatan bertemu dengan seorang ulama hebat yang mengajar di Masjidil Haram, iaitu almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tanya lelaki ini, wahai Syekh, saya datang daripada tanah Melayu, iaitu negeri Malaysia. Malaysia Melaya ni dia ada buat pilihan raya. Jadi dalam pilihan raya ni ada parti Islam, ada parti kebangsaan, ada parti sosialis, ada parti komunis. Jadi hak mana kami patut beri undi ataupun sokong? Maka jawabnya ulama ini, jika ada satu saja parti Islam, maka itulah yang wajib kita sokong. Bagaimana pula orang yang tidak menyokong mana-mana, sedangkan di sana dia kata ada parti Islam dan ada parti yang menentang Islam? Jawab Syekh, orang itu adalah beluk separuh dan ular separuh. Beluk boleh makan, ular tak boleh makan. Jadi dia panggil natamlek. Maka kalau nak buat benda yang baik, kalau kita tidak libatkan diri, jadi tidak terlaksana benda.